Saya nak share lah satu tuan-tuan, satu kajian daripada Universiti Oxford tentang hubungan antara lelaki dengan perempuan ni. Dia buat satu kajian, tuan-tuan. Graf pertama adalah hubungan suami isteri yang hari-hari bergaduh. Graf kedua adalah graf yang tak gaduh langsung. Satu lagi graf adalah yang ketiga, dia graf dia gaduh baik, gaduh baik, gaduh baik, gaduh baik, gaduh baik, gaduh baik. Soalan saya, graf A gaduh je, graf B tak gaduh langsung, graf yang C pula gaduh baik, gaduh baik, gaduh baik. Mana satu graf yang tak sihat? Tuan-tuan, jawapannya seperti yang dijangka. Graf A dan graf B adalah graf menunjukkan bahawa hubungan tu tidak sihat. Okey, graf A faham lah, kalau hari-hari gaduh memang tak sihat lah, tuan-tuan. Okey, yang graf B ni kita jadi macam, kenapa pula graf B tak sihat pula? Kan tak gaduh. Macam ni, tuan-tuan. Kalau ada orang datang jumpa saya dan dia kata, Assalamualaikum Dai, saya just nak bagi tahu kat Dai, kami tak pernah bergaduh suami isteri. Saya yakin dia mesti baru kahwin pagi tadi. Saya tak bergaduh dengan suami saya. Macam ni, tuan-tuan. Kalau tak ada emotional attachment, tak ada rasa kasih perasaan tu, memang takkan ada rasa sakit hati pun. Sinilah, tuan-tuan, saya nak tanya, mana lebih menyakitkan? Komen daripada ahli keluarga kita kat Facebook kita, ataupun komen daripada penduduk Zimbabwe yang komen kat Facebook kita? Mana lebih menyakitkan? Nak bagi tahu, tuan-tuan, orang yang makin dekat dengan kita, itu yang lebih melukakan kita. Sebab ada emotional attachment. Jadi kalau bergaduh suami isteri, logik lah. Logik sebab dia duduk serumah. Logik sebab ada emosi, ada perasaan. Sangat logik. Kalau lah orang tu, kita pun tak heran, tak peduli, tak ada apa-apa hubungan pun, tak ada emotional attachment, dia tak buat apa-apa, kita tak rasa pun, tuan-tuan. Sebab itulah graf yang paling sihat adalah graf yang nombor 3, iaitu graf baik gaduh. Dia macam love hate punya relationship kan. Baik gaduh, baik. Kadang-kadang ada hari kita benci, ada hari kita annoying dia tengok muka dia, ada hari kita macam sayang, ada hari kita macam bergurau dengan dia. Itu hubungan yang sihat. Kerana, tuan-tuan, tak ada satu hubungan pun dekat dunia ni yang sempurna.